Tahu tak ada 9 trade yang dipertandingkan kat ASEAN TVET ni? Bukan calang-calang guys. Ini bukan skill biasa. Ni skill yang gerakkan dunia binaan dan industri. Jom kita kenal satu-satu. Bricklaying, carpentry, electrical installation, welding, plumbing dan heating, cabinet making, refrigeration dan aircon, mechanical CAD, digital construction. Trade mana yang paling korang nak try? Drop dekat komen. Kita test skill sama-sama.